Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng yang belum jemput-jemput lah. Baik, pada entry video kali ni Okey, sekiranya anda penerima STR dan berusia 40 tahun dan ke atas, ini berita baik untuk anda. Jom kita mulakan. Ikuti video ni. Baik, berikut adalah manfaat kepada penerima sumbangan tunai rahmah yang berusia 40 tahun dan ke atas. Okey, bersama dengan pasangan. Kena ambil perhatian kat sini. Okey, ini adalah satu skim yang mana tahun lepas ada, tahun sebelum tu pun ada, dan tahun 2026 ni pun ada. Mungkin kita terlepas pandang dan kita tidak menyemaknya. Okey, jadi untuk makluman semua Peka B40, skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 masih ada untuk tahun 2026 ni. Ia merupakan inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, yang menawarkan saringan kesihatan percuma dan alat bantuan perubatan sehingga RM20,000. Banyak disasarkan ditujukan khas kepada penerima sumbangan tunai rahmah STR dan pasangan yang berumur 40 tahun dan ke atas. Ini manfaat yang kita orang banyak kita ni tak ambil pot tapi admin dah buat semakan tentang diri admin sendiri lah. Okey, baik. Maklumat penting tentang Peka B40 ni untuk pengetahuan semua. Okey, kelayakan. Okey, warga negara Malaysia berumur 40 tahun dan ke atas dan penerima STR atau pasangan. Maksudnya kalau kita sebagai ketua isi rumah, katakanlah admin ketua isi rumah dan pasangan sekali terlibat, boleh mendapat manfaat Peka B40 ni. Okey, pendaftaran. Tidak perlu pendaftaran khas. Kelayakan adalah automatik. Sebagai penerima STR, anda secara automatik boleh buat semakan dan sekiranya layak, memang layak lah. Itulah kesimpulannya. Okey, cara semakan. Okey, anda boleh semak di portal rasmi Peka B40 atau My Government. Sekarang kami nak bagi tahu manfaat utama Peka, bukan Peka, Peka B40. Okey, yang pertama, saringan kesihatan percuma termasuk pemeriksaan fizikal, mental dan darah. Okey, dan yang kedua bantuan alat perubatan maksimum RM20,000 atau pembelian alat perubatan yang diluluskan. Dan yang ketiga, insentif melengkapkan rawatan kanser RM1,000 bagi pesakit kanser yang menyelesaikan rawatan di Hospital KKM, Kementerian Kesihatan Hospital Kerajaan. Dan yang keempat, insentif tambang pengangkutan. Okay, maksimum RM500 untuk Semenanjung atau RM1,000 untuk Sabah, Sarawak dan Labuan untuk rawatan. Kos pengangkutan juga kata ditanggung. Jadi untuk semakan, anda boleh semak di senarai klinik panel berdaftar di laman Protect Health untuk melakukan saringan. Jadi pada bila-bila masa saja anda boleh membuat saringan dan perkara-perkara yang berkenaan dengan Peka B40 yang mana melibatkan kesihatan kita lah secara amnya. Jadi kita kena faham dengan jelas. Okey, sekarang ni kita pergi kepada prosedur. Prosedur mendapatkan manfaat Peka B40. Yang pertama, sekiranya anda layak, lawati klinik Peka B40 terdekat yang boleh dikenal pasti dengan adanya pelekat Peka B40. Pastikan anda membawa my card untuk pengesahan. Admin dah lama dah perasan benda ni. Banyak di klinik-klinik panel, klinik swasta ada di luar Peka B40. Jadi klinik-klinik yang berkenaan anda boleh pergi untuk membuat ujian saringan dan sebagainya. Langkah yang kedua, pemeriksaan kesihatan akan dilakukan semasa lawatan pertama ke klinik. Jadi lawatan pertama tu anda terus akan buat pemeriksaan kesihatan. Yang keempat, lawatan kali kedua untuk mengetahui keputusan makmal daripada doktor dan juga tindakan susulan sama ada rujukan ke fasiliti KKM ataupun dirujukkan ke hospital kerajaan atau program kesihatan cergas ataupun program ringan saja. Dan yang paling penting, anda kena buat semakan. Kena semak kelayakan. Dekat mana nak semak kelayakan, anda boleh type saja Peka B40. Klik di sana dan akan ada paparan untuk buat semakan kelayakan B40 yang mana akan ditunjukkan sekali lah prosedur nombor 1 tu memang kami sebut last. Semak kelayakan tu di laman web tersebut. Dan apabila kita telah semak, kita akan dapat paparan seperti berikut. Admin dah buat semakan, masukkan nombor kad pengenalan saja dan hasilnya adalah seperti berikut.
Okey, setelah kita buat kelayakan ni, semakkan kelayakan ni, kita akan dapati paparan seperti ni, ya. Yang jelas menunjukkan you are eligible for the Peka B40 2026 pasang putih, ya. However, you have not done for help screening and please visit the nearest Peka B40 clinic. Okey, maksudnya admin layak untuk Peka B40 ni, tapi belum lagi buat orang kata pemeriksaan di mana-mana klinik panel. Okey, jadi apa yang perlu admin buat sekarang ni adalah pergi ke mana-mana klinik yang ada tertampal Peka B40, bawa saja my card dan terus kita akan diperiksa kesihatan kita ni. Lepas tu barulah kita akan tahu apa tindakan susulan, sama ada meneruskan rawatan secara intensif di hospital kerajaan atau hanya program-program yang tertentu saja yang ditetapkan. Okay, ini sangat mudah, tapi kita jangan lepaskan manfaat ini, sebab majoriti, boleh dikatakan majoriti penerima STR adalah yang berusia 40 tahun dan ke atas. Jadi anda haruslah layak. Jadi sebarang maklumat lanjut anda boleh rujuk terus ke klinik-klinik panel, klinik swasta yang ada tertampal di luarnya stiker Peka B40. Okey, jangan lepaskan peluang ni untuk pemeriksaan kesihatan. Yang mana dah tahu kita ada sakit apa-apa dan kita boleh gunakan manfaat yang disalurkan ini. Baik, semoga je lah yang apa sampaikan. Ini satu berita yang agak baik juga untuk kata penerima STR tahun 2026, sebab selain daripada manfaat yang kita dapat duit setiap fasa tu, kita juga diberi perlindungan dalam bentuk ni Peka B40. Okey, semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan manfaat kepada semua. Jangan lepaskan peluang ni, gunakan sepenuhnya. Jumpa lagi. See you guys in the video. Bye bye.